Malam Lailatul Qadar itu bermula daripada waktu maghrib hatta matla'il fajr, hatta sehinggalah terbitnya waktu fajar. Maka sesiapa yang menghidupkan 10 malam yang akhir, bermula daripada 20, 21, 22, 23 sehingga seterusnya, dia akan menemui malam Lailatul Qadar. Bukan syarat menemui Lailatul Qadar kena nampak benda pelik, tak ada kaitan. Bila apa maksud dia bertemu dengan Lailatul Qadar? Yakni dia akan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Apa maksud dia beribadah pada malam Lailatul Qadar? Maksudnya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Umur kita pendek, amalan kita pun tidak banyak. Kalaupun ada umur yang panjang, banyak kita telah bahagikan masa kita dengan berbagai-bagai urusan. Tapi kalau kita semayang 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar, ia lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 2 rakaat 1000 bulan. Bagaimana kalau 4 rakaat? Bagaimana kalau lebih? Bagaimana kalau kita baca Al-Quran? Bagaimana kalau kita istighfar? Bagaimana kalau kita tasbih, tahmid? Peluang yang besar kasih sayang Allah kepada kita. Dia ingin berikan pahala kepada kita. Dia ingin jemput kita ke syurga. Maka sebab itu ramai orang mengelakkan diri daripada terlepas daripada habuan-habuan dunia. Ada orang sanggup beratur panjang untuk mendapatkan makanan kegemarannya di pasar Ramadan. Ada orang sanggup tunggu lama berdiri untuk mendapat sumbangan 500, 600, 200, 300, kadang-kadang 102. Allah menawarkan syurganya kepada kita. Dia menawarkan syurganya. Dia beri peluang 10 yang akhir. Kamu cari. Dan dia nyatakan, Nabi sebut, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari, sesiapa yang menghidupkan Ramadan dengan iman, dengan ihtisaban, dengan dia harap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan apa yang terdahulu daripada dosanya.